selamat bertemu kembali. Panel Disiplin Parti Pekerja WP yang menyiasat sama ada Ketua WP Pritam Singh melanggar perlembagaan parti itu sudah selesai menjalankan siasatannya. Ini setelah Encik Singh disabitkan dengan kesalahan berbohong kepada jawatan kuasa Parlimen. Parti Pekerja menyatakan panel disiplin itu akan membentangkan laporan dan saranan muktamadnya kepada Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC bulan ini. Notis persidangan khas ahli kadar akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu selepas itu. Panel disiplin itu ditubuhkan oleh CEC pada bulan Januari. Ini berikutan keputusan Mahkamah Tinggi untuk mengekalkan sabitan kesalahan terhadap Encik Pritam Disember lalu, menyusuli rayuan yang beliau kemukakan. Karya seni oleh golongan muda, warga emas dan orang kurang upaya sedang dipamerkan dalam satu pameran baharu di Perpustakaan Daerah Punggol. Presiden Taman Shanmugaratnam hadir di majlis pelancarannya. Galeri ini memaparkan 17 karya terpilih dengan sebahagiannya meneroka tema seperti melindungi alam semula jadi. Para seniman yang terlibat datang dari pelbagai agensi khidmat sosial yang disokong oleh UOL Group dan program Comlink Plus di bawah Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga. Satu lagi tarikan ialah sebuah arca setinggi 2.1 meter yang merangkumi 240 jumin berwarna-warni yang dicipta lebih 250 peserta. Pameran ini berlangsung sehingga 3 Mei ini. ...25 anggota kelab peminat Ratu Rock Ella's Gang menghabiskan masa bersilaturahim dengan idola rock mereka sempena Hari Raya. Kunjungan Ella ke Singapura Rabu lalu itu juga dalam rangka mempromosikan konsertnya yang akan berlangsung di Star Theatre pada 9 Mei nanti. Tarikan suara rock queen Ella memenuhi permintaan para peminat. Ia antara kemuncak acara di majlis bertemu peminat Rumah Terbuka Majlis Tertinggi Rock Queen Ella yang dianjurkan sempena raya. Lebih dari itu, ia tanda penghargaan Ella terhadap sokongan peminat sepanjang perjalanan kerjayanya. Tanpa mereka, saya tak ada siapa-siapa. Dan yang penting silaturahim kami dan juga nak beraya. Bagi sebahagian peminat, peluang untuk makan bersama sambil beramah mesra dengan artis yang diminati terlalu berharga. Sebagai peminat setia Ella kan, saya rasa teruja, berbesar hati dan bersyukurlah dapat diundang ke acara seperti ini. Saya rasa ini bukan setakat beraya bersama-sama, tapi untuk makan bersama-sama dengan idola yang saya minat memang daripada umur saya 11 tahun lagi. Saya rasa amat gembira. Menyusuli konsert di Kuala Lumpur pada 14 Februari yang berjaya menarik 60,000 peminat, Ratu Rock yang sudah lebih 40 tahun berkarya ini menjanjikan kejutan buat peminat dan penambahbaikan berbanding konsert KL bagi konsert di Singapura pada 9 Mei di Star Theatre. Definitely kita ada perubahan seperti Ella akan menyanyi dengan artis Singapura. Definitely ada changes in tingkat arrangement dan lagu-lagu. Macam kat Malaysia, dia boleh berlari sambil nyanyi. Memang sangat best dengan lagu-lagu pemilihan yang sangat bagus. Dan peminat di Malaysia memang sangat all out lah. Even budak-budak yang umur 8 tahun pun boleh ikut sing along. Saya selalu pergi konsert dia. So tiap-tiap tahun memang saya menantikan the same energy, sing along song yang berkaraoke ramai-ramai. Tak tahulah tahun ni undangan dia siapa kan, tapi saya just being there, dengar dia mengambil kenangan lama. Itu yang saya excited lah. Konsert Majlis Tertinggi Rock Queen dianjurkan oleh Hitman Solutions dan Rock Queen dengan sokongan Sah Entertainment.
Berita Plus malam ini jenguk set penggambaran dan tarikan drama Auntie Lee's Deadly Delights. Drama bersiri ini adalah yang pertama dihasilkan oleh syarikat produksi luar untuk tayangan di saluran 5 Mediacorp. Saudara, bertemu kembali dalam Berita Plus. Menggabungkan misteri, budaya dan kisah kehidupan seharian, drama bersiri Auntie Lee's Deadly Delights menawarkan sesuatu untuk setiap penonton. Drama bersiri panjang ini adalah yang pertama dihasilkan oleh syarikat produksi luar untuk tayangan di Mediacorp saluran 5. Sudah ke udara sejak 19 Januari, Berita Plus menjenguk set penggambarannya dan membawakan anda tarikan drama yang direka di kejiranan Bukit Tinggi ini. Welcome to Auntie Lee's Deadly Delights. Elemen jenayah, misteri, percintaan dan komedi semuanya diadunkan dalam satu drama bahasa Inggeris Mediacorp sepanjang 90 episod. Drama Auntie Lee's Deadly Delights itu malah kaya dengan sentuhan gaya peranakan. Auntie Lee's Deadly Delights is based on a series of books by Singapore author Ovidio Yu. These books provided the material for 3 cases in the series. The series itself features over 20 cases. And this was the first time that we were seeing sort of a character like Auntie Lee, who is a Peranakan cook, but in her spare time she helps people. She's a kepo. She goes around solving mysteries. Watak utama Rosie Auntie Lee diterajui oleh Vanessa Lopez. Drama bersiri yang dirakam sepanjang 9 bulan ini mengikuti kisah beliau sebagai pemilik kafe peranakan. Namun, Auntie Lee juga menjadi seorang detektif amatur mencari penyelesaian kepada kes-kes jenayah. Wow, 9 months pelakon, is it? Oh, I'm going to have a baby after this, man. I think what makes it worth it is the fact that at the end of 9 months, you got this fantastic show, which I have absolute faith in the hands of Wei Yu Films, and a great cast and crew. I mean, every day was fun. Every day was productive. The toughest ones are the emotional scenes. Did you want the Sum family when they ordered it? I think every Peranakan restaurant puts on their menu, this one boleh mati next to the ayam waklok. Bagi Norman Isha, ia memegang antara watak utama berlakon dalam bahasa Inggeris maupun sebagai inspektor polis bukan sesuatu yang baru. Namun, ia tetap memerlukan komitmen tinggi daripada dirinya serta para pelakon lain. Inilah pertama kali dapat berlakon long form punya series. Kalau biasanya kalau Surya pun paling banyak pun 13 episod je. Cuma bezanya mungkin dari Firasat adalah sci-fi sikit, ini lebih real lah. Kita dealing dengan crimes, jenayah-jenayah yang betul, yang pernah terjadi kat Singapura. So we'll always be going everywhere to solve the crime and everything. What I love about this character, about Naren, is that he's by the books. He knows very clearly what is profession and what is personal. He doesn't like to mix both of it. And so that's what causes his issues with Inspector Salim or Auntie Lee. Selain memaparkan kes-kes jenayah sebenar, watak dan plot yang menyerupai kehidupan seharian, penggunaan bahasa dalam siri drama ini juga menjadi antara kekuatannya. A very unique aspect of Singapore in that we have many races and a lot of colour with the added blend of the Peranakan flavour. We thought it would be very, very nice to have this multilingual element. So for example, when Inspector Salim speaks to his mother, those scenes are entirely in Malay. Ada kat sini? Ni mesti kau yang taruh kan? Tadi tak ada tau. Kau nak main-main dengan mak kan? Apa pula mak? Salim kan baru sampai. Penulis tulis dalam bahasa Inggeris, tapi dia kasih kita ruang untuk sampaikan apa-apa yang lebih selesa pada diri kita. Junaina Jumari jadi wataknya Mak Inspektor Salim. So jumpa dia, kita just run through lah. Pasal kadang-kadang kalau kita nak direct translate, bunyi dia lain lah, tak natural. Jadi kita translate apa yang akan lebih menusuk kalbu penonton. You punya mak rapat je? Dia dah lama pergi. Abang adik?
If Channel 8 can do Nyonya Peranakan in Mandarin, why can't the Peranakan English do all languages? Because that's quintessentially Peranakan. We kind of mix a lot of Malay and Hokkien and Chinese especially. Menurut para pelakon, jalan cerita yang berbagai dan penuh selok-belok diharapkan dapat membuat para penonton terpaku ke drama bersiri ini. Kita ada cast yang best. Ada kes pasal Mak Inspector Salim Dementia, ada foreign talent from Philippines, ada culture values pasal peranakan, dan kita ada pasal politicians, NMP. So it's everything mixed into one. So nombor rasa semua penonton mesti dapat relate dengan salah satu jalan cerita ataupun salah satu karakter. Jadi it's a fun, and dia ada scene-scene yang kelakar, yang serius, yang sedih. Stop kepoing. Let the real investigators do our job. There were some cases where we were treating it like a case, but in truth it was not even a case. It's just a misunderstanding. So you have all the varieties. It's like a nasi padang. You can choose everything and anything you want, and you will have a wholehearted meal. Auntie Lee's Deadly Delights boleh ditonton dari mula di MeWatch dan ditayangkan di TV Mediacorp saluran 5 setiap Isnin hingga Khamis 8:30 malam selepas waktu tayangan berita. Baru-baru ini, Singapura meraih kemenangan apabila ia mengalahkan Bangladesh untuk menamatkan kempen kelayakan Piala Asia. Selain kemenangan ini, beberapa video tular yang menunjuk inisiatif penyokong pasukan Bangladesh turut menambat hati rakyat Singapura. Beginilah aksi peminat pasukan Bangladesh yang antaranya merupakan pekerja hijrahan. Mereka hadir untuk menyaksikan perlawanan Singapura menentang Bangladesh di Stadium Negara pada Selasa lalu. Inisiatif mereka membantu membersihkan stadium selepas berlangsungnya perlawanan dikongsikan di media sosial dan menarik perhatian ramai netizen. Seorang netizen berkata, itulah semangat kesukanan. Meskipun pasukan Singa memenangi perlawanan itu, tetapi penonton Bangladesh menambat hati kami, puji seorang lagi netizen. Seorang lagi netizen juga memuji sikap ini dan mengajak penyokong pasukan Singapura ikut kelakuan inisiatif serupa. Jelas semangat kesukanan sejati terpancar bukan hanya melalui sokongan, tetapi juga melalui tindakan kecil yang memberi makna besar meskipun dilakukan dari mana-mana pihak. Dan saudara, dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat.